Okey, ni dalam tajuk kecil ni, mengapakah bukan lain wahai Maslamah. Maslamah bin Maslamah bin Muharib meriwayatkan, suatu ketika Maslamah bin Abdul Malik telah datang menziarahi Khalifah Umar bin Abdul Aziz semasa beliau dalam keadaan gering. Ini bahasa istana lah, panggil maknanya keadaan sakit. Lalu Maslamah pun berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau tidak berwasiat?" Jawab Umar, "Adakah ada harta yang boleh kuwasiatkan?" Macam tak boleh nak brain lah kata. Macam tak boleh terima seorang khalifah tak ada harta. Sezuhud itulah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Dia punya pakaian pun sehelai, walaupun dia mampu untuk membeli beribu-ribu helai yang dia nak. Kalau dia nak. Tapi tengok apa orang cakap. "Kenapa kau tak wasiat?" Dia kata Umar, "Apakah ada harta yang boleh aku wasiatkan?" Ya Allah, Tuhanku. Dia memang memilih akhirat sampai ke tahap dunia, bahagian dunia dia pun dia meminimakan, paling menyedikitkan dan sederhana mungkin. Ya Allah, Tuhanku. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kata Maslamah, "Aku akan bawakan kepada tuan 100,000 dinar yang kemudiannya menjadi milik tuan. Dan setelah itu tuan pun boleh berwasiat dengannya." 100,000 dinar banyak tu. Tanya Umar, "Tidakkah ada benda lain yang boleh aku wasiatkan ke wahai Maslamah?" Jawabnya, "Apa dia wahai Amirul Mukminin?" Kata Umar, "Engkau kembalikan 100,000 dinar tersebut ke tempat asalnya." Allah. Lantaran itu Maslamah pun menangis seraya berkata, "Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmatimu kerana engkau telah melembutkan hati-hati kami yang keras. Engkau telah menanamkan di dalam hati-hati manusia perasaan kasih sayang terhadap kami, dan engkau kekalkan nama kami menjadi sebutan sebarisan bersama-sama dengan orang-orang yang soleh." Kemudian Maslamah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, berikanlah wasiat terhadap anak-anakmu." Kata Umar, Aku berwasiat kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran, dan dia jugalah yang akan menjadi penolong terhadap orang-orang yang soleh." Kemudian Umar memandang kepada anak-anaknya seraya berkata, "Demi diriku, anak-anakku ini merupakan sekumpulan pemuda yang akan aku jauhkan mulut-mulut mereka daripada harta ini." Ya Allah. Tiba-tiba mereka yang berada di situ mendengar suatu suara yang keluar dari salah satu sudut rumah Khalifah Umar, berkata dengan membaca sepotong ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, "Tilkad darul akhirah naj'alaha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin." Surah Al-Qasas ayat 83. Maksudnya, firman Allah Ta'ala, negeri akhirat itu sebenarnya kami sediakan hanya kepada mereka yang tidak menginginkan kemegahan dan melakukan kerosakan semasa hidup di dunia. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu hanya menjadi milik mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tajuk kecil. Wahai Tuhanku, sekiranya dia seorang pembohong, maka saliblah dan potongkanlah kedua tangannya. Kata Imam Az-Zahabi, Abu Marwan Ghailan bin Muslim telah mengetengahkan fadaman Qadariyah di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kerana itu Umar telah memintanya bertaubat. Lalu kata Ghailan, "Sesungguhnya sebelum ini aku telah sesat, tetapi engkau telah menunjukkan hidayah kepadaku." Jawab Umar, "Wahai Tuhanku, sekiranya beliau jujur dengan percakapannya, maka berilah hidayah kepadanya. Tetapi jika beliau berbohong, maka engkau salibkanlah dirinya dan potongkanlah kedua-dua tangan dan kakinya." Ada orang buat silap ajaran sesat, fahaman sesat, Qadariyah lalu dihadapkan di hadapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bila Umar tanya, Umar suruh dia bertaubat pada fahaman dia. Tapi dia kata, "Kalaulah, wahai Tuhanku." Sesungguhnya
sebelumnya aku telah sesat, tapi engkau telah menunjukkan hidayah padaku. Katalah engkau ni dituju kepada Allah ke dituju kepada Umar? Lepas tu Umar kata, wahai Allah, wahai Tuhanku, kalau dia cakap betul, maka berilah dia petunjuk, beri hidayah. Kalau dia cakap salah, kau saliblah tangan dia, potonglah tangan dan kakinya. Kata Imam Az-Zahabi lagi, Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doa Umar. Di zaman pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Ghailan bin Muslim telah ditangkap, dipotong kedua-dua tangan dan kakinya, dan disalib di Damsyik dengan sebab beliau masih menzahirkan fahaman qadariyahnya. Depan Khalifah Umar pun dia boleh tipu lagi. Akhirnya kantoi kena tangkap di zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kali ni kena langkah betul-betul kena salib, sebab dia masih lagi menyebarkan fahaman qadariyah yang bertentangan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Tajuk kecil, wahai Amirul Mukminin, orang yang datang kepadamu ini dizalimi dan jauh tempat tinggalnya. Ni Khalifah Umar, tempat pemerintahannya ialah di Damsyik, Syria. Di Syria. Suatu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah berjalan-jalan di pasar negeri Hems di Syria. Tiba-tiba datang kepadanya seorang lelaki yang diselimuti dengan dua helai kain dari negeri Qatar, seraya berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, Tuan telah memerintahkan sesiapa yang dizalimi supaya datang menemui Tuan. Jawab Umar, benar. Lalu lelaki tersebut mengadu dengan berkata, sesungguhnya sekarang telah datang kepada Tuan orang yang dizalimi, yang jauh pula tempat tinggalnya. Umar pun bertanya, di mana keluargamu? Jawabnya, aku tinggalkannya di Aden. Aden ni bukan Yaman. Kau dah start Yaman kan? Jauh dari Yaman ke Syria. Kalau betul lah kan? Saya lah tak pasti. Aden lah. Kata Umar, demi Allah, sesungguhnya tempat tinggal keluargamu sungguh jauh, lebih jauh daripada keluarga Umar. Lalu Umar pun turun dari tunggangannya. Oh, dia naik, adalah sama ada kuda ke keldai bakal ke, tahu. Lalu Umar pun turun dari tunggangannya dan berkata, apakah kezaliman yang berlaku terhadapmu? Jawabnya, aku kehilangan barang kerana ada seorang penyamun dengan tiba-tiba datang merampasnya dari tanganku. Umar pun terus menulis surat kepada Urwah bin Muhammad, menyuruhnya supaya menyiasat dan mendengar keterangan lelaki tersebut. Jika benar keterangannya, maka berikanlah pembelaan yang sepatutnya kepada lelaki tersebut. Setelah itu Umar pun mengecopkan surat tersebut dengan cop mohornya. Ketika lelaki tersebut ingin pergi dari situ, Umar lantas menegurnya, nanti dulu, sesungguhnya engkau telah datang dari negeri yang jauh. Jadi berapakah perbelanjaan dan makan minum, kenderaan dan termasuk pakaianmu? Selepas dihitung semuanya berjumlah sebanyak 11 dinar. Dan Umar pun menyerahkan wang dinar sebanyak yang tersebut kepadanya. Walaupun orang tu tak minta pun klaim kan, orang tu datang dari jauh, pada Aden tu, datang ke Syria, jauh berapa kilometer tu, dia pun tak minta klaim pada Umar, tapi Umar bagi. Itulah prihatin, dia prihatin, jauh datang jumpa aku ya, nah aku bayar balik. Subhanallah. Pada tahap itulah prihatinan Umar kepada umat Islam. Bukan umat Syria saja, bukan umat Damsyik saja pasal dia duduk situ, tapi umat Islam, seluruh dunia Islam. Sebab dia memandang semua tu tanggungjawab dia. Dia datang ni jumpa aku ni, aku bayar balik. Jauh datang. Nak cerita dia kena zalim, dia kena samun dengan penyamun yang tiba-tiba datang merampas barang dari tangan dia. Tu Umar punya sporting pun ya, prihatin pun ya, bayar balik. Walaupun orang tu tak minta klaim pun, tak minta pun klaim, dapat jumpa Umar pun jadilah. Sebab dengar dia ni khalifah umat Islam, aku nak mengadu, dan dengar pula dia adil. Dia pun mungkin tak minta pun duit, mungkin dia pun tak terfikirkan dapat duit, tapi Umar bagi atas dasar keprihatinan, atas dasar belas kasihan. Dah jauh datang jumpa aku, nak mengadu masalah, kira berapa kos, aku bayar balik. Allahu Akbar. Tak payah minta klaim, dia sendiri bagi siap-siap klaim bagi pihak kerajaan. Allahu Akbar. Padanlah orang sayang Sayyidina Umar ni. Padanlah orang sayang Sayyidina Umar ni. Khalifah Umar bin Abdul Aziz.